Jika harga emas semakin lama semakin murah, emas sudah tidak jadi emas. Nilai emas sentiasa naik sejak ribuan tahun. Ianya kalis inflasi, ianya naik sekadar. Nilai emas sentiasa naik sejak ribuan tahun. Ia kalis inflasi, ia naik sejajar dengan kenaikan harga barang. Ini membuktikan emas adalah pelindung kekayaan yang sebenar. Jika ia murah, maka ianya hilang fungsi sebagai penyimpan nilai. Kebanyakan kita tunggu harga turun baru ingin mula. Akhirnya tidak sempat membuat simpanan. Harga emas semakin mahal, duit pula semakin bocor. Jangan tunggu harga murah, mulakan simpanan mengikut bajet. Lagi awal mula, lagi rendah kos purata emas yang kita pegang. Emas sentiasa mahal kerana ianya berharga. Jika emas murah, itu bukan lagi emas. Jadi, mulakan simpanan anda sekarang. Hakikatnya, harga emas sentiasa naik kerana inflasi. Jangan tunggu murah, mulakan simpanan anda sekarang. Hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.